Orang baca 300 liter tapi dalam kepala terbayang 300 kilometer. Mana cukup. Lepas tu terus maki kerajaan. Berita baru keluar pasal subsidi petrol RON 95 300 liter sebulan. Tak sampai sejam penuh Facebook. Ramai marah, ramai kecam. Masalahnya, ramai yang tak baca habis. Ada yang terus congak 300 liter jadi RM300. Padahal 300 liter tu dah dekat RM600. Lepas tu muncul kumpulan kedua. Katanya 300 liter tak cukup. Padahal 300 liter kalau 10 kilometer seliter bersamaan 3,000 kilometer sebulan. Kerja ulang-alik Kuala Lumpur ke Thailand ke setiap hari. Lepas tu isu T20 pula. Katanya tak adil T20 pun dapat. Relax dulu, T20 tu pembayar cukai terbesar dalam negara. Kalau nak bagi B40 saja bising juga nanti. Paling kelakar, ada yang marah lebih-lebih. Rupa-rupanya lesen pun tak ada. Atau lesen dah kena gantung. Moral dia senang sahaja. Baca dulu. Hadam. Buat kiraan. Baru ulas.